Teman here AI Pia. Welcome back to YouTube teman. Alright guys, so konten kali ni adalah konten birthday Pak I. Birthday Pak I jatuh pada 30 hari bulan Mac. Okay, so birthday dia adalah malam raya. Malam raya guys, birthday dia guys. Kau nak aku buat apa guys malam raya birthday dia guys? Okay, so kita punya plan. Okay, ingat ini plan kita. Okay, plan kita adalah untuk menyambut awal sedikit pada hari kejadian, iaitu 30 hari bulan. Tapi 28 adalah hari terakhir bekerja. 28 jugalah Abah, Mama and family dia balik ke Kelantan. Okay, saya nak birthday dia sambut macam mana dia sambut birthday saya, bersama orang-orang yang dia cinta-cinta. Which mean family dia lah. So bila nak sambut 29 hari bulan, sehari awal pada hari jadi dia jatuh pada hari kita orang akan bergerak balik ke kampung. Dan bila nak sambut, okay, 30 hari bulan, 29 balik kampung, 28 Abah balik kampung, 27 okay, kita orang nak cadang lah, dia buat 27 hari bulan. Tapi malangnya pada 26 hari bulan, Bunda dan Syaipan, iaitu abang-abang kesayangan dia, balik ke kampung. So kalau kita buat 26, maksudnya 27 Bunda dengan Syaipan tak ada. So kita skip kepada 25 hari bulan. Nampak tak, dah seminit lebih aku bincangkan. So kita orang akan sambut pada 25 hari bulan, iaitu hari Selasa. Tapi korang yang dengar ni, kita orang punya masalah ni. Okay, 25 kita orang nak sambut lepas berbuka. So bila sambut lepas berbuka, means waktu berbuka telah sambut. Tapi pukul 10 tu kita orang kerja. Stop it. Get some help. Struggle pula daripada berbuka tu pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10 dah kena masuk kerja. So 9.30 dah kena gerak daripada tempat kejadian lah. Tapi saya tukar ke tarikh 22, iaitu hari Sabtu. Hari Sabtu ialah hari cuti AI pada bulan puasa. Okay, hari Sabtu dah ngam dah. Hadiah daripada fans PP. Thank you yang mana bagi hadiah tu. Thank you so much kepada kakak-kakak and fans-fans yang support kita orang. Thank you so much. Hadiah daripada dorang tak boleh sampai ke saya. Sebab kata Kak Zura tak sempat untuk sampaikan semua hadiah tu untuk collect untuk 22 hari bulan sebab hari terlalu pack. So saya faham kat situ, saya tukar kepada tarikh 25 balik. Okay, kepada tarikh 25. So tamat tarikh 25 hari bulan. Sekarang menunjukkan pada tarikh 20 hari bulan. 20 hari berapa hari bulan? 20 hari bulan, iaitu hari ni adalah hari Jumaat. Hari ni 21. Hari ni 21 hari bulan. 21 ialah hari Jumaat. Esok adalah tarikhnya 22 yang dibatalkan. So kita akan tukar kepada tarikh 25 hari bulan. Okay, so korang tengok pihak punya planning. Okay, saya dah dapat sponsor. Thank you for full sponsor daripada Karaoke Maharaja dekat IOI Putrajaya. Dia sponsor full daripada makan sampailah ke bilik. Di sinilah tempat kita orang akan menyambut birthday Pak itu. Dan saya dah tempah kek serupa dengan ni sebab tema kita adalah tema Joker. Dan saya telah pun tempah decoration. So decoration ni saya tempah, saya nak vibe Joker. Saya nak warna purple dan warna hijau. Okay, ngam. Okay, so okay. Kita serius pada konten. Banyak sangat saya bercakap kan. Saya bercakap tangan-tangan saya dah macam ni lah. Sebab saya selesa dengan baju yang besar macam ni. Hadiah daripada saya. Hadiah daripada saya telah tiba. Kita terima kasih kepada Afiq Sota. Thank you so much. Sebab dia lah yang tolong ambilkan parcel saya dekat tempat parcel. Sebab selalunya saya ambil parcel saya bersama dengan Pak I. So saya takut kantoi. So kali ni saya minta tolong dia yang ambilkan. Thank you Afiq. Moment of the truth. By the way, hadiah-hadiah daripada fans yang korang akan tengok unboxing tu yang ada dekat konten Pak Igram. Okay, so hadiah-hadiah yang dibalut oleh hadiah fans tu semua Kak Zura yang saya tekan. So thank you so much kepada Kak Zura. So this one, saya punya hadiah dah tiba. So, let's go, kita unboxing. Okay guys, so let's go, kita unboxing. So saya akan ambil pisau lah untuk memudahkan saya punya urusan. Okay guys, so kotak kosong dan jadi. Okay, ni kotak kosong untuk orang yang post ni. Dia untuk elakkan barang-barang dalam ni bergerak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sabar, satu lagi.
Ay Allah, gembiranya aku. Kalau korang nampak bekas ni, korang dah tahu dah saya beli apa guys. So siapa yang suka gadget dia akan tahulah saya dah beli apa kalau tengok daripada kotak ini saja. Okay, kalau korang tengok condition, like new kan. Memang saya beli second sebab orang tu hanya pakai sekali sahaja. Dia beli pada bulan Januari, dia pakai sekali sebab dia nak pergi travel. Lepas tu dia kata bosan, dia tak pakai langsung. So umpama saya beli baru and saya dapat harga je. Okay guys, so saya tak nak buka ini sebab saya nak dia yang unboxing kan. Saya beli Nintendo Switch OLED. Kalau korang tak tahu, harga dia dekat Shopee. So guys, let's go pada hari kejadian. Okay guys, sebelum lagi pada hari kejadian, sebab ini adalah sehari sebelum hari kejadian. Ini pada 24 hari bulan. Hari kejadian adalah 25 hari bulan. So, sekarang ni saya nak buat kerja gila sebab Pak I ada location. Kita orang macam biasalah share location kan. So, saya dengan cousin saya. So kita orang nak buat kerja gila sekejap. Kita orang nak lari di rumah Kak Zura untuk ambil hadiah-hadiah daripada fans. Lepas tu ambil hadiah yang fans yang paling besar. Dia tinggalkan dekat tempat kerja dia. Lepas tu pergi hantar dekat rumah bunda. Lepas tu balik. Faham tak? Ada banyak gila perjalanan sekolah lain yang footage ni, okay? Struggle-nya untuk menyiapkan birthday Pak I. Let's go. A few moments later. Setelah 19 minit saya drive. Oh, lamanya rasa. Padahal baru 19 minit. Dah lama tak drive kan. Selalu Pak I yang drive. So dah sampai dah dekat area tempat Kak Zura untuk saya pick up barang-barang dari saya pick up. Saya pick up fan. Saya pick up hadiah daripada fans. Apa yang susah sangat aku nak sebut ni? Saya rasa takut. Sebab Pak I tengah live. Saya takut location saya tiba-tiba. Pia have arrived at his location. At her location. Ting tong. Oh, pisang. Oh, buat apa ke pucuk ngok? Kata nak pergi sana je. Oh, mati aku. Bukan mati sebab takut kan dia, tak. Saya takut kantul. Macam tu. So, sekarang kita tengah tunggu Kak Zura turun. Lepas tu ada lagi aktiviti kita. Kita akan pergi ke tempat kerja Kak Zura untuk ambil hadiah yang paling besar. Lepas tu kita kena hantar semua hadiah yang kita dah ambil ni dekat bunda. Saya tak tahulah settle pukul berapa sebab sekarang pun menunjukkan pada pukul 1.54 pagi. Korang wish me the luck sebab esok adalah hari kejadiannya. Tak sabar. So stay tune. Tengok sampai habis konten ni. So jarang tau saya post konten. So tengok, okay? Let's go. Pertama dah settle, tapi kita kena pergi kat tempat kerja Kak Zura pula untuk satu lagi hadiah yang besar. Aduh, di-trigger ke tak trigger ni? Okay guys, so ini adalah location kedua untuk saya pick up hadiah Pak I yang seterusnya. Ini ada yang besar. Kalau tengok tadi yang waktu saya angkat barang tadi, tu ada a few hadiah daripada fans. Dan ini ada the main hadiah daripada fans. Weh, mesti copyright kan tadi ada lagu? Harap dia tak perasan. Aku buka lagu YouTube, awak tak perasan kan? Bang. Okay, so sekarang ni dah sampai dekat tempat yang nak ambil hadiah besar tu. So kita tengok sebesar manakah hadiah. Katanya 10 kg. Wow. Let's go. Macam mana Kak Zura boleh balut? Pengorbanan Kak Zura untuk membalut sebesar ini. Besar no. Sumpah besar. Assalamualaikum. Ada di dunia mana ni? Baru handsome. So kita akan post barang kita. Kita transfer barang kita. Kenapa orang tidur ke? Weh, dia kabus balik ke? Kereta saya terlalu sejuk. So kita akan transfer dekat kereta mana bang? Kereta baru ke? Ini susah. Kita akan transfer ke kereta baru. Weh. Kamera kenapa tak bagi kita sama? Saya tahu dalam tu sejuk. Saya nak buat video, okay, tahan sikit, okay, kamera. Jangan nak kabus-kabus sangat. So kita akan transfer ke kereta ni. Alhamdulillah lah kereta ni besar sikit. Ya Allah.
suka ke? Sorry lah lambat. Saya memang melambat-lambatkan masa. Hei. Sorry tak, kita orang lambat-lambatkan masa awak. Memang sengaja ke? Ya, saya dah siap lama dah. Tengok tu, semua joker. Wow. Patutlah baju kali hijau. Kenapa lawan hukum hijau ni? Sama dengan ni. Jom makan. Okay guys, korang boleh nampak Abi kelang kabut sikit sebab kita orang dah terlambat. Tapi sekarang ni dia tak tahu lagi ada abah mama. Pak I tak tahu lagi ada abah mama. Lepas tu dia tak tahu lagi ada adik dia. So sekarang ni adalah surprise yang kedua. Yang tadi korang tengok just surprise decoration bilik, tapi tak surprise lagi yang ada abah mama. Orang yang paling dia sayang dalam hidup dia. So sekarang tengah tunggu abah dengan mama. So abah dengan mama settle solat dulu. So nanti kita akan surprise untuk kali kedua. Abah mama masuk pula bilik tu. And maybe kat situ kot dia akan menghadiahkan mata. Saya pun tak sabar ni. Ya aku ingat kuku dah berbuka pula. Oh dah berbuka sama berbuka guys. Jangan tengok waktu berbuka tu. Okay so let's go guys. Saya macam mata saya pelik Cantik juga kamera ni. Saya tak sabar. Saya sanggup tunggu luar tau. Walaupun abah mama cakap tak sampai lagi ke apa ke kan. Saya tetap tunggu luar. Sebab saya nak saya nak sambut. Saya tak tahu kenapa. Saya happy sangat. Happy sangat-sangat untuk Pak I. Happy birthday. Happy birthday Mapai. Awak tengok kata ni kan. Happy birthday awak. Thank you semua yang tolong. Yang paling banyak sekali tolong. Bunda, Kak Zura, Lisa, Abang Syaipan, Naim, Koko, Abah, Mama. Kena tolak juga daripada Shah Alam Ibu Penjam. Thank you so much. Kerana menjalankan birthday Pak I dengan begitu lancar. So let's kita tunggu Abah Mama. Saya tengah tunggu bawah ni sampai tengok bawah ni. Saya tengok mana mama. Lagi je. Thank you. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Pak I. Happy birthday to you. Jangan nangis. Okey. Kita keluar Hey guys, mengalir juga air mata dia guys. Betul. So sekarang ni kita tengah pergi ambil makanan dengan dia punya family. Hai. Ele nangis. Abang suka nasi dagang kan? Ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sesiapa sahaja yang terlibat untuk hari ini. Saya tak tahu belakang kira dia macam mana, cerita dia macam mana, abang mama, biar
Kak Zura, Dato' Lisa, Bunda, Abang Syarifah, Naim apa semua saya tak tahu. Pandai ni. So, terima kasih sangat-sangat. Tak expect dan walaupun awal 5 hari still lagi bermakna untuk saya. Terima kasih. Wih, macam Diva AA pakai. Ikan bilis kau sorok celapan. Diva AA. Okay, so ucapan terima kasih sangat-sangat kepada siapa pun yang usaha ataupun yang sempat duit bagi hadiah ke apa ke. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Terima kasih juga siapa yang ada dekat sini. Pia, Naim, Abang Syarifah, Kak Zura, Bunda, Mama, Abah, adik. Terima kasih sangat-sangat. Ataupun siapa lagi yang ada kat luar tu, terima kasih sangat-sangat. Tak expect sebenarnya, tak expect, dan apa pun saya nak cakap terima kasih sangat-sangat. Semoga korang semua sentiasa dimurahkan rezeki, dimurahkan segala urusan. Jumpa lagi. Saya tak tahu dah nak cakap macam mana. So, thank you so much and itu je guys, dah buka hadiah semua. So korang layan footage ni sebab saya buat simple-simple je. Sebab saya dah lama tak buat YouTube. Saya lupa cara buat YouTube. Tak adalah. Kita nak karaoke, so korang layan je footage-footage ni. So bye bye. Thank you. Thanks for having. Assalamualaikum.